Tuan-tuan, kita kena ingat satu. Berapa ramai adik-beradik kita, mak ayah kita, tok nenek kita, jiran tetangga kita, kawan rakan kita yang dah meninggal dunia. Tuan-tuan tahu tak, mereka ni duduk dalam alam barzah hari ni, kalau boleh nak minta dekat Allah, nak balik atas dunia. Pasal apa nak buat comeback atas dunia ni? Satu, nak habaq dekat adik-beradik. Kalau boleh nak balik habaq kat adik-beradik, mak ayah nak balik habaq kat anak-anak semua. Suami nak balik habaq kat isteri dia, isteri nak balik habaq dekat suami dia, abang kakak nak balik habaq dekat adik-adik dia. Nak habaq apa? Nak habaq kata ni yang apa duk dengar di masjid, yang duk cerita dalam Quran, yang duk habaq dalam hadis Nabi tu betul. Mak kita sayang kita, dia nak main habaq kat kita. Hang jangan ingat benda ni main-main. Mak tengok dah, mak dah jumpa dah, mak dah lalui dah, mak nak habaq kat hang. Hang dengar apa yang Allah kata dalam Quran, dengar apa yang Nabi kata. Pasal mak dah tengok dah benda ni. Semua tu duk minta nak balik, nak habaq kat kita, supaya kita percaya. Supaya dengan percaya tu kita berubah, kita berhenti semua benda-benda tak elok, kita stop semua perbuatan dosa, kita fokus kepada nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hak mati tu nak balik atas dunia pasal apa tuan-tuan? Pasal nak buat ibadat. Dia rasa masa yang Allah bagi dekat dia 40, 50, 60, 70, 80 tahun, dia rasa dia tak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dia minta, ya Allah, bagi aku balik. Aku nak buat ni benda aku tak buat dulu.